Kamu komen ini podcast tidak ada budget apa semua. Ini kau tengok adalah haters kepada Herina. Mungkin awal-awal benci dan lama jatuh cinta. Nanti apa sedih? Tak. Ini peraturan saya. Dia agak solo daripada dengan Harry. Jaya kan? Shay. Gencana Kamemon. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Gencana Kamemon. Gencana Kamemon. Kamu nampak kan aku punya studio ni? Padu je macam Ejen Ali. Memandangkan video sebelum ini aku sama Ihin tu, dia nampak macam dah ada budget pun ya. Kamu komen ini podcast dah ada budget apa semua. Ini kau tengok betapa aku sendiri pun terkejut. Macam mana boleh jadi begini rumahnya? Cuba kamu komen, kamu suka ataupun tidak studio ni? Dan sebenarnya saya masih tak tahu lagi apa mau buat sama studio ni. Mau buat berita kah? Mau buat macam reality show kah? Mau bawa artis datang kah? Mau buat kartun-kartun kah? Saya sendiri pun masih bingung lagi. Ataupun kita bawa Rina datang studio kita ni guys. Mau kah kamu? Kamu rasa Rina mau kah masuk dalam saya punya studio yang tak seberapa ni? Saya tak seberapa pula. Apa yang saya boleh buat dengan Rina di sini ya? Saya rasa dekat studio ni mungkin kita boleh bawa tamu jemputan kah? Untuk kita buat podcast barangkali. Selain daripada podcast mungkin kita boleh jemput talent-talent AI yang lain untuk kongsi pengalaman ke apa kah? Tapi yes, alhamdulillah saya sudah hasilkan satu segmen terbaru, iaitu segmen, tak tahu lagi segmen apa, segmen Gencana Kamemon barangkali. Jadi kalau kamu ada idea, kamu boleh komen di bawah apa kita boleh buat dengan studio ni guys. Alhamdulillah setelah beberapa konten saya berjaya buat studio ni. Aku pun terkejut, macam mana boleh jadi studio ni tahu? Macam di luar angkasa aku rasa. Oke guys, so untuk konten kita pada hari ini konten spesial. Memandangkan sebelum ini saya sudah bawa Rina ke bazar Ramadan. Saya sudah belikan dia ayam, belikan dia air, yogurt apa semua. Saya tahu, saya memang yakin, saya memang kompom, memang kamu di rumah sana mau lagi kan? Kamu di rumah mau lagi kan? Aku sama Rina kan? Jadi sekarang ini saya tidak ada Rina di sini. Jangan kamu request. Di sini di studio ini tidak ada Rina. Tapi saya akan call saya punya kawan di lokasi kejadian. Pada waktu sekarang ni, Rina sekarang sibuk di office. Jadi kita akan beralih ke office bersama dengan bukan Harry Azrul, tapi wartawan yang diimport khas untuk anda semua. Harry Azrul sekarang berada di sini. Jadi saya call kawan saya, nama dia Kasim, yang akan bersama-sama dengan Rina bertanyakan tentang isu yang memang panas sekarang ini, yaitu Abang Alif Irfan adalah haters kepada Herina. Aku pun tak faham lah, apa kena mengena Abang Alif sama Herina sampai dia tak suka betul sama Herina ni. Tak tahu dia macam tak boleh move on dengan ship yang sebelum ini. Tapi mungkin bukan itu sebab dia. Mungkin Abang Alif mau, orang bilang, kasih pembakar semangat kepada Herina agar lebih berusaha lagi untuk capai tahap yang lebih lagi daripada yang sebelum-sebelum ini. Saya tidak ambil hati pun dengan Abang Alif. Abang Alif yang tengok video ni jangan terasa ya. Saya tidak salahkan Abang Alif pun. Setiap orang ada yang dia suka, ada yang tidak suka. Kepada anda semua, marilah kita bersama-sama dengan sahabat saya, yaitu Kasim, yang sekarang ini berada di lokasi kejadian ataupun office AI team. Kita bertemu ramah Rina berkenaan dengan isu yang panas ketika ini. Aku telefon office. Halo? Halo Kasim? Kasim dengar ke? Ya. Kasim, sila teruskan Kasim, sila teruskan. Oke. Halo guys, sekarang saya Kasim berada di lokasi kejadian di office AI team.
Dan sekarang ini saya bersama dengan ini dia. Orang Ini bilang Mike. Oh, Mike. Okay guys, dan sekarang ini saya bersama ini dia yang panas diperkatakan sekarang di dalam AI team. Rina memang hot. Awak memang hot? Yeah. Okay, soalan saya kepada awak yang memang ramai orang tertanya-tanya. Apa pendapat awak terhadap Abang Alif Irfan, iaitu awak punya leader yang tidak suka dengan awak punya partnership Herina? Bagi kata-kata sikit. Bagi pendapat saya, Abang Alif is okay kalau Abang nak benci ship Herina. Sebab mungkin awal-awal benci dan lama jatuh cinta. So tak apa, biarkan dia benci-benci dulu. So nanti dia akan mana tahu terbuka hati. Lepas ni dia jadi presiden Herina pula. Kita tak tahu. Okay, that's all. Okey, soalan seterusnya. Ada yang memperkatakan Herina ni seperti pasangan suami isteri. Adakah anda bersetuju? Saya rasa tak ada siapa pun cakap Herina macam suami dan isteri. Itu kan just POV. Itu POV untuk buat konten. Jadi tak ada siapa pun kata kita orang Herina ni macam suami isteri. Siapa yang kata? Ni netizen. Tak adalah, itu hanya POV saja. POV untuk satu konten je. Okey. Yang jadi suami isteri tu, kenapa Harry pergi komen bini saya memang cantik? Kenapa Harry tu? Kenapa Harry komen macam tu? Kenapa dah jadi suami Rina pula? Taklah dia tu. Okey guys, maknanya di sini bisingnya awak kau punya office ni. Minta maaf guys kalau kamu terdengar suasana. Beginilah kemeriahan di office AI team pada hari ini. Pada Ramadan semua orang bersemangat di waktu malam. Okey, soalan yang ketiga dan soalan yang terakhir. Okey. Sudi tak Rina main satu game dengan Kasim pada hari ini? Rina sudi Kasim. Oh, dia sudi main game dengan saya? Ya, sudi. Kalau Rina kalah, Rina akan didenda. Denda apa tau? Rina nak kalah lah. Rina nak kalah? Rina suka dipermainkan oleh Kasim. Oh ya. Yeah. Okey, baiklah. Jom kita pergi ke game bersama dengan Rina. Jom. Rencana kami mau. Bisa membuat aku. Okey, Rina. Hari ni awak main game bersama saya. Kas Ayam. Kasim. Yeah. So, Kasim ada satu challenge. Kalau Rina tak boleh kalau Rina kalah lebih daripada 3 kali, Rina kena denda. Nama game dia Cam. Aku rasa Rina pernah dengar game ni. Aku tahu ni, Cam. Okey? Tak main dia. Rina ni budak-budak Korea tu tak? K-popers. Kau lah, kalah. Saya pun boleh jugalah cakap Korea kerja saya. So kalau kalah ataupun Rina sama dengan saya punya tunjukkan arah ni sebanyak 3 kali, Rina akan kena denda. Okey? Aku buat betul-betul. Okey, buat betul-betul lah. Ya. Mesti berlawanan dengan saya yang saya tunjuk ah. Macam mana orang nak nampak? Kejap ah. Okey. So cara dia senang saja. Rina kena berlawanan dengan apa tangan saya ni, okey? Lah Kasim masuk kat sini. Tak apa. Saya kalau dekat sini nanti kau tak nampak. Tapi tu lagi Okey, aku sebelah sini ah. Okey, are you guys ready for the first round? cepat Kasim, cabar Rina Kasim. First round tak boleh. Berapa kali ni? 3. Tak boleh sama 3 kali. Okey. Dia ada 5 round. Round pertama dia 3 kali. Dia tak boleh sama 3. Jadi 5 round. Mesti habiskan 5 tu. Banyak je. Kalau satu betul dah pergi next round lah. Okey, faham. Okey. So round yang pertama. Rina boleh? Okey. Dia kiri, kanan, atas, bawah. Okey. Okey. Cam. Okey. Itu ni Round kedua. Okay. Round kedua. Kita tahu orang tak tahu. Okey. Round kedua guys. Cam. Yeah. Ui, pandai main ni. Round ketiga. Dia mesti ada ni sikit, psikologi sikit. Tahu. Cam. Mana boleh macam ni kena. Okey. Tengok. Ya. Okay. Cam. Satu. Kasim. Okay. Cam. Baik, kau tunggu. Kena tengok ketiga. Belum lagi. Aku yang gerak dulu. Okay, sorry. Okay. Tadi tak kira ke? Tadi satu dah. Okay. Cam.
Oh, okey. 2. Satu saja dia salah. Round ketiga. Round ketiga. Round ketiga baru. Jam. Oh, okey. Round keempat. Okay, round- Kasim lemah. Round keempat. Lepas ni Rina nak buat kat Kasim pula. Boleh. Ini saya yang buat game ni. Dia nak cabar saya, guys. Kita tengok. Mana boleh macam tu? Ini kena fokus. Okey. Jam. Oh. Thank you. This is the final Salah round. orang kau nak cabar ni Kasim. Tadi sudah sama satu. Okay, final round guys, yang kelima. Kalau Rina berjaya ada hadiah ke? Kalau Rina berjaya ada hadiah ke? Tak ada. Ni tak ada hadiah ni. Oh, kalau kalah denda menang tak ada hadiah. Kalau menang tak ada hadiah. Tak ada macam ni. Tak. Ini peraturan saya. Rina tak nak marah. Jangan. Kasih. Tarik boleh Kasim. Oi, jatuh cermin ni. Oh, ya ke? Cermin ni rosak ke? Okay guys, final round. Okay, ini kasih sama 2 kali. First aku pergi kanan. Sini. Kenapa bagi tahu pula? Kasih sama. Kenapa saya tak 2. nak? And then last tu baru kau ni. Okay? So this is the final round. Kalau dia sama dengan tangan saya sebanyak 3 kali, dia kalah. Alright? Jam. See guys. Bukan semudah itu. Bukan semudah itu untuk kita menang guys. Alright, so yang seterusnya ini bawah. Okay, ready ya? Jam. Ui, mana kau lupa slow? Rina loading. Okay guys, dia sama pergerakannya untuk yang kali kedua. Ini yang terakhir. Okay. Ini yang terakhir. Kalau Rina betul, Dia menang lah. menang lah. Okay. Kalau kalah, kena denda. Okay, ini last. Denda lah Rina. Rina nak salah lah. Ready? Kena cepat lah, kena sama lah. Ya. Okay. Jam. Mana hadiah Rina? Guys, tidak semudah itu untuk kita mengalahkan Rina. Dia memang sangat baik lah. Cuba kau try 3 kali je. Okay. 3 kali je. 3 kali ya. Macam tadi aku menang kan? Okay, ni kau. Jam. 1. Dah salah lah. Cepat lagi. Janganlah saja buat salah. Jam. Tengok. Ini semudah itu ke aku nak kalah? Begitu saja laporan Kasim di sini bersama dengan Rina. Kita kembali ke Seri Pentas. Kata-kata untuk Harry. Kata-kata untuk Harry. Walaupun kita dibenci, kita dicaci Harry, tapi jangan risau, Rina sentiasa di sisi Harry. Kita harungi sama-sama Harry. Jangan cakap dengan saya, cakap dengan Harry. Tolong sampaikan dekat Harry. Okay. Nanti saya sampaikan dekat Harry. Takat ni apa komen Rina terhadap Harry? Komen Rina tak ada Harry maksudnya? Apa beberapa jujur. Harry ni cringe. Cringe guys. Saya bukan Harry. Harry ni klise. Saya bukan Harry guys Saya Kasim. Rina sampai ke apa orang cakap. Okay. Apa? Okay. Harry ni hamba. Tadilah, Rina saja. Jujur cakap ya. Rina saja je. Sebab ni kan belakang Harry. Kalau dapat Harry, Rina cakap Harry ni fokus lah. Okay. Tak ada, Rina tak pernah jumpa lelaki macam Harry. Okay. Dekat Harry, Rina harap Harry dapat apa? Dapat sama-sama bersemangat dengan Rina untuk naikkan nama Harina ni. Harry, jangan malu-malu Harry. Kita ni baru satu langkah je ke hadapan Harry. Banyak lagi langkah. Bak kata Abang Alif. Jayakan. Bak kata Abang. Bak kata Abang Alif. Setitik pun tak sampai lagi kan? Setitik je Harry. Setitik pun tak sampai Harry. InsyaAllah. Janganlah lemah-lemah Harry. Jangan malu-malu. Tak apa, bukan Harry je. Harina.
Rina okey, Rina saya bagi tahu lah dalam ship Herina tu saya rasa Kasim bagi tahu. saya bagi ni pendapat saya sebagai viewer lah. Oh okey. Rina memang orang bilang perform lah dalam tu. Sampai dia punya idea ni orang bilang lebih luar jangkauan pemikiran lah. Sebab kita tengok konten dia sampai masuk Malaysia update. Sampai masuk Malaysia update guys. Tahniah kepada Rina. Rezeki bulan Ramadan. Harry buat apa? Harry macam menumpang saja. Harry macam menumpang. Konten tu tak akan berjaya kalau tak ada Harry kat dalam tu. So at least Harry. Ini apa shoot berdua je dengan Harry. Konten tu tak akan jalan kalau tak ada Harry. At least Harry kena nampak function lah dekat sana. Kenapa? Awak rasa dia tak function ke? Saya rasa dalam ship Herina ni saya nampak Rina yang carry the nama of Herina tu. Sebab konten Harry kurang. Dia tak ada berdua. Dia cuma ada dia bawa partner lain and then dia buat konten dia sendiri. Dia tak bawa Rina pun. Itu cara Harry. Harry nak bagi Herina ni limited. Dia tak nak letak satu konten tu sekaligus ada Herina. Mungkin boleh tanya Harry. So macam mana Rina? Okey tak? Tak okey. Tak okey. Lebih baik Rina gerak solo daripada dengan Harry. Saya pun setuju dengan benda tu. Sepatutnya Rina bergerak solo lah. Tanpa Harry pun Rina boleh berjaya sebenarnya. Betul tak? Harry pasti cakap. Okey, sekarang ni kita mengumpat Harry je. Harry, tolonglah. Jangan malu-malu, guys. Guys lah pula Harry. Buat apa nak malu dengan Rina? Bukannya Rina makan orang kan? Mungkin Rina terlalu comel kot. Tu je lah. Nasihatlah kepada Harry sikit. Harry jangan malu-malu dengan Rina, okey? Memang Rina terlalu comel tapi Harry cubalah untuk eye contact dengan Rina tu lama sikit supaya Rina boleh tatap mata Contoh dengan Kasim. Cuba eye contact dengan Kasim sekejap. Dah Kasim, cukup Kasim. Dah 5 saat dah Kasim. Harry, lepas ni kalau dalam konten Rina, harap Harry makan dulu Sahur tu banyak sikit Harry. Biar Harry energetik dan bersemangat dalam konten Rina. Ini lemah-lemah macam apa ya? Kau bagi kembali ke Seri Pentas, bagi tahu. Okay. Kau jadi pengacara pula. Kasim aku nak pergi cara tak berbayar. Kasim nak pergi tengok situ. Okey korang, kita kembali ke Seri Pentas sebab Kasim dah tak nak buat kerja, dia tinggalkan Rina dekat sini. Ciao. Kencana Kamemon. Sudahkah? Astaga, Kasim, kau ni nak aku mengasih tahu. Sudah kau habis. Okey guys, so begitulah. Sebenarnya Rina mau menaikkan ship ini dengan bersungguh-sungguh ya. Kata Rina, janganlah kita ambil yang keruh ataupun ambil yang buruk-buruk daripada pendapat orang tu. Macam yang dia buat sebelum ini, butakan mata, pekakkan telinga. Kita buat apa yang kita suka, buat sehabis baik untuk karya kita sendiri di YouTube channel ini. Jadi kepada Rina, kita akan buat konten sama-sama selepas ini. Jangan merajuk, jangan sakit hati lagi dengan saya. Saya tahu saya banyak buat salah dengan Rina. Saya minta maaf. Tapi jangan risau guys. Lepas ini saya akan pujuk Rina yang dengan lebih mantap lagi. Kamu steady je. Kamu mau sangat saya appreciate dia kan? Sabar. Selepas ini saya akan appreciate dia. Jangan risau. Kita tengoklah macam mana nanti. Dan akan ada lagi konten-konten menarik selepas daripada ini berkenaan dengan kita punya studio baru ni guys. Aku sendiri pun terkejut tuh. So, thank you so much for watching these videos. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Kamu follow juga kawan-kawan saya yang ada dalam video ini, Rina, siapa-siapalah. Kamu search sejak dorang punya YouTube, kamu tolong subscribe. Support saya juga dan kawan-kawan semua. Kalau kamu ada idea berkenaan dengan kita punya studio terbaru ni, komen di bawah apa yang kita boleh buat dengan studio ini. Thank you so much for watching these videos. Maaf kalau ada kekurangan. Sama-sama kita nantikan next video akan lebih menarik. Challenge yourself every single day. Be the best version of yourself. Kencana Kamemon!